Assalamualaikum Ivorian sekalian. Okey, hari ni saja nak bagi tahu, bukan nak komplain lah, bulan-bulan Ramadan ni. Selamat puasa semua. Oh, Kedah lah ni. Hangat dia bahang. Oh, bukan main ni. Oh, kena pula rumah papan dah tak zen. Syahdu. Oh, ni nampak petang dah ni. Macam nak hujan. Angin sat kali timur, sat kali barat. Sekali habar masuk dalam rumah. Dengan rumah tak ada aircon. Ni kali kena panas ni. Ni tanah pun berasap. Ayak dalam paip pun boleh buat TO. Lagi tak ada jerang dah ayak nak buat TO buka puasa lagi. Pakai buka ayak paip tu buh dengan teh. Minta lah hujan lah sikit malam ni. Malam macam ni ke kemarin. Dia kelam lepas tu dia hujan preh berhenti. Tadi saya keluar tadi pergi sidai tu. Basuh seluar sat. Tu pun nak kering dah tu. Belakang macam kena tibai tau. Hangat ni bukan hangat lik-lik ni. Hangat lik-lik boleh main bola. Hangat ni hangat keluar kulit ni. Tu nampak nak hujan dah ni. Ni tanah ni, Allah. Ni kalau bulan puasa ni saya buat eksperimen goreng telur ni. Boleh goreng telur ni. Pokok temikai syok lah. Pokok temikai panas aku ni seronok lah mereka. Tengok angin tolak aku ni. Laut saya belah sana. Ni matahari naik belah sana. Ni maknanya ni dikalih barat balik lah. Macam nak hujan, dikalih barat nak hujan. Allah, mula pada pukul 10 tadi. Nak keluar pergi mana pun jenuh tu. Mereka buat bakar jerami pula time ni. Sepadang sat je. Lagi cuk. Orang Kedah ni kalau duduk ni kawasan Jerlun. Era Jerlun lah. Era Jerlun dekat-dekat dengan Perlis ni. Tahu lah. Siapa duduk belah-belah ni tahu. Ada belah lain yang hujan. Biasa sampai lostak ni hangat meletik ni. Ni kalau orang panggil hangat meletik. Hangat lik-lik lain. Hangat meletik lain. Ni nampak macam naik pokok hujan sikit ni. InsyaAllah agak hujan lah sikit. Malam ni sejuk lah sikit. Jangan main. Orang Kedah mana panas ke tempat lain pun ada panas agak. Bagi komen tengok tempat apa macam mana cuaca. Ni dalam seminggu start 2 hari sebelum puasa ni. Panas sungguh. Dia tak zen lah mampu. Okey, minta akak malam ni hujan lah. Assalamualaikum. Selamat puasa.